kadang-kadang kan kipas silin kat rumah kita ni cepat rosak sebabnya kita malas nak cuci dia punya debu dan menyebabkan motor ni jadi bekerja keras. Okay, jadi dekat sini saya ada dua kipas yang brand KDK. So okay, ni dua. Okay, jadi brand King dua putih. Mana? Jadi saya nak overhaul 4 butir kipas ni. Kalau boleh pakai, alhamdulillah. Kalau tak boleh pakai, kita jual bersih buruk je. Okay, jom sama-sama kita cuci, servis dan kita tengok kalau benda-benda yang perlu tukar, kita tukar. Saya dah buka dia punya mekuk. Okay, boleh tengok keadaan dia dalam sekarang ni. Agak berabuk. Semua berabuk tuan-tuan. Okay, yang tu nanti kita akan basuh dia. Dia punya mekuk depan pun kita buka. Tengok tuan-tuan dia punya design. KDK memang bijak lah. Bila kita buka mekuk ni, dia terus nampak dia punya ni kan, dia punya bearing ni. Mana kita sini nanti kita boleh sembuh grease lah. Dia punya design ni bijak. Dia skru ni, dan skru untuk pegang dia punya bilah ni ada ikat sekali dengan benda ni. Mana dia lagi kemah lah. Pasal lagi pun gini tu, KDK punya brand memang kemah dia punya design dan mudah. Bila brand King ni dia ada mekuk lain pula. Kita buka skru untuk cabut lagi. Kita tak boleh nak access dia punya bearing ni untuk kita sembuh ni. Jadi tak apa, kita cuci basuh dulu yang ni. Yang ni kita sembuh dulu dia punya debu. Lepas tu kita test apa yang mana jadi, yang mana tak okey. Kita dah siap cuci semua habuk ni. Itu pun dah kita basuh. Okay, sekarang rasanya untuk kita sembuh grease spray ni. Untuk kita sembuh pada dia punya bearing. Kalau tengok dekat ni dah ada karat-karat ni ya. Kalau kita pusing tu dia ada bunyi geseran. Kita nak bagi dia keluar geseran dan nak bagi dia jalan dengan semua. Yang ni pun sama kok. Semua kita sembuh dekat dia punya bearing ni. Dia cumanya tuan-tuan boleh tengok sendiri beza kipas KDK lama dengan baru ni. Dia ada safety lock ni. Dia safety lock ni dia fungsi kan lah. Kalau button dia ni tercabut, mana button dia cabut daripada benda ni, automatik kipas stop pusing. Dan yang ni dia tak ada apa-apa safety lock lah. Semua dia ada safety benda ni je yang kipas lama, tapi tak ada masalah. Dia punya design macam tu je. Ada yang King pun tak ada safety lock macam ni juga. Ini KDK je biasa saya jumpa ada safety macam ni. Sebab tu harga dia mahal. Bila nak buat kerja-kerja repair kipas ni kan, kita mesti ada 1 meter ni yang boleh check dia punya kapasitor microfarad. Okay, yang ni 1.8 microfarad. Okay, macam yang ni 1.7 microfarad. Okay, bila kita test dia punya kapasitor ni, dia mesti bacaan dia lebih daripada 1.8 microfarad. Kalau yang ni lah, barulah dia punya kapasitor tu elok. Kalau dia kurang banyak, mana dia dah rosak lah. Yang ni pun sama juga. Kalau cek yang ni 1.7 kan, dia mesti lebih daripada 1.7 microfarad. Barulah kapasitor ni dalam keadaan baik. Kalau dia kurang daripada ni, mana dia dah tak elok lah. Alhamdulillah, kita dah settle test ke 4 kipas ni. Cuma je dekat sini sound ni hot jadi kipas KDK ni. Hot ni bila kita test dia berasak. Hot ni bila kita test dia punya bearing jam tak semusing. Yang ni tak hidup langsung. Jadi tuan-tuan cuba komen apa kita patut buat untuk 3 ni. Oh, ni adakah masih boleh repair lagi? Kalau nak repair, apa hot perlu repair? Oh, ni saya rasa kalau jam bearing ni tak payah repair dah kot. Jadi kita jual je. Tapi jangan jual seketul gini. Kita waktu bit dia punya temaga tu, kalau ada masa kita jual temaga saja. Temaga mahal ni. Yang ni apa kita perlu buat. Jadi jom sama-sama kita belajar. Tuan-tuan boleh share agar semua dapat ilmu. Saya pun dapat belajar benda baru. Alhamdulillah satu ni boleh pakai. Okey, beres. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Tengok pusing laju molek.
tak ada bunyi geger. Okey, jadi sebab tu yang penting kena bersih. Beres.